Beza dari segi nilai ringgit Malaysia. Tahun 2002 pada 1 gram emas RM40.0. Tahun 2008 kepada 1 gram emas RM80.0. Tahun 2017 kepada 1 gram emas RM186.0. Tahun 2024 kepada 1 gram emas RM354. Tahun 2025 kepada 1 gram emas RM466. Emas masih kekal 1 gram tetapi yang terpaksa ditambah untuk dapatkan 1 gram emas ialah kepingan wang. Sekarang cuba bayangkan sekiranya anda menyimpan emas ketika tahun 2002 dengan 1 kilogram emas 1000 gram, di mana harga yang anda beli ketika itu kira-kira RM40,000. Sekarang jika anda masih ada 1 kilogram emas tersebut, ianya bernilai kira-kira RM190,000 tambah 2017. Tapi sekarang dah tahun 2025, nilai 1 kilo dah menjangkau RM4.58 Kelvin. Wah sangat. Wah, mungkin anda rasa untung simpan emas. Tetapi saya akan gunakan terma selamat nilai duit bila simpan emas. Kita rasa untung sebab kita nampak duit jadi banyak sebab dulu beli harga murah je. Memang benar dari mata kasar, kita nampak ianya untung, tetapi dari aspek yang sebenar anda dah kunci nilai duit dalam bentuk emas. Inilah cerita emas 2002 hingga 2017. Jika rasa anda tak perlu ada emas untuk hedging nilai duit, jangan risau. Skrip ni akan diulang semula pada 10 tahun akan datang dan ketika itu anda akan kata emas masa tahun 2017 dulu murahnya, tak sampai 10 tahun. Tapi 8 tahun skrip yang sama kak, Ina ulang balik. Tapi di tahun 2025 ni, sudah pastinya kita kata, emas ada tahun 2017, dulu sangat murah kan? Bagi mereka yang masih belum bermula, jom kita mulakan langkah pertama dengan hanya RM100 sahaja dulu. Lepas tu konsisten menyimpan. Klik link di bio RD Aminuddin untuk mulakan simpanan.